Come on, Mia. Apalah. It's fine. Yes. Wait, not yet. 3. Whoa. Wow. Okay, Mia turn. I kaca. Ui, style gila kat atas ni. Dia macam ada bubble macam tu. How are you, Mom? Good, thank you. Mia. Waalaikumsalam. How are you? Good, all? Happy. Jangan jet out here. How you know? You've been here once? Yeah. How do you say this is your first time? This one my second time. I thought you said first. No, second time. So guys, welcome back. Vlog yang korang tengok sekarang ni aku record menggunakan Oppo Reno 16 5G. Dia bukan Oppo Reno Pro tapi Oppo Reno 16. Aku record menggunakan 4K 60 fps wide dan first time aku sampai dekat sini dengan anak-anak. Kali kedua lah aku sampai kat sini. First time masa Nobody buat event dekat depan ni kan. Budak-budak ni sibuk nak pergi jungle gym. Let's go. Are you ready? Comel man, stokin dia. So ini dia guys, jungle gym Hexstar Tower. Tak ada orang sebab hari ni hari Isnin. Budak-budak ni dah cuti sekolah dah. Hey, down there also have. Let's go Malik. Malik, jom. Wow, ada basketball lah. Nice. Ada workshop. Ada restoran Mia. Come on. Full power Malik. Wow. Oh. Come on Mia. Apa? Wow. And audio yang korang dengar ni adalah daripada aku pakai Rode Micro. Sedap kan dia punya quality audio. Kita tengok lagi apa dia. Guys, jom. Come on man, no, you cannot stop here. You cannot step here. Ha. Wow, good trick. Yay. So setup aku macam ni je. Sambung mikrofon, pakai Oppo, and then aku letak magnetic ni. Ya sayang. Ada apa? Fuyo. Wow. And then aku record 4K 60 fps dan menggunakan wide 0.6. Best lah kat sini, macam-macam ada. Malik, come here. Dia jumpa bola. Sambil aku ajak masuk dia tak nak. Nak lepak dekat dalam pun kena bayar. Dia kira dah masuk. Nak lepak macam kat meja macam ni kan tak boleh. Birthday party. Hey Mia, wait for Papa. So kita akan slide menggunakan pelampung It's fine, yes. 1, 2, 3. Wow.
Oh guys, satu lagi yang bestnya, tripod ni dia boleh jadi macam ni. So memang function gila kalau korang nak buat vlog. Harga hari ni RM66 sebab aku ambil all day. Diorang tutup pukul 10, sekarang dah pukul 6 petang. Kalau korang nak main sejam, tak silap aku tadi RM28. Untuk aku harga dia RM10 je, Guardian. Cuma budak-budak ni 66 lah. Total tadi 100.5 campur stokin. Sebab aku lupa bawa stokin. Main apa? Mama, Malik, Malik, come already. Seronok dia main bola, Malik. Malik, come. Malik. Malik. Tak peduli orang panggil dia. Malik, come. Malik, come on. Malik, come here. Peluh-peluh dia. Malik, come on, Malik, try. Why is that so that? That was so scary. Lay down, lay down, lay down. Your legs will be behind. So you'll be Oh, kepala depan. kepala depan. Your head front. Yeah. So you'll be laying down. Like a Superman. Wow. Wih, tinggi. Come on, Malik. Takut? No, Jangan takut. no, Why you scared? no. I hate jumps. You hate I'm drops. scared. That will be unforgettable. Unforgettable. Yeah, that terrorized my life. Okay, Malik, come on. You guys sit. Papa spin. 1, 2, 3. Feel dizzy? Aduh. Kepala aku. Ni apa? Slide? Wow. Let's go. 1, 2, 3. Trampolin. Jump and touch. Ui. Oh, Mia 520. Okay, Malik. Come on, Malik. Come on, Malik. Come on. Come on, Malik. Mia 520, Malik 400. Pensan dah dia. Let's go. Another one. Can you help me? Can, you can do it. Whoa! Wow! Malik, come. Wow! You need to throw. Take off. Malik first. Mia turn. Okay, Malik turn. Wow! Okay, Mia turn. Malik turn. Mia turn. Wow! 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 Power. Samir nak masuk. Yeah, Papa pay for you. Just put your jacket also. Put your shoes first. Put jacket up. I played football already lah. Okay, I want to do something over. Come on, Mia. Wow. Selesa mat nak jalan. Aduh. Apa aku boleh cakap Jungle Gym Hexstar Tower? Dia best, dia baru. So masih cantik lagi lah semuanya. Kalau dah lama-lama nanti dah ramai yang datang, ramai dah main, dan dia akan jadi buruk sikit. Aduh. Aku tak tahu berapa kali aku terantuk. Aduh, penat membungkuk. Ah. 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 You don't get like that.
Ai kaca. Aduh. Penat. Mengejar-ngejar. Aduh. Aduh. Wah. 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 Rayu. Beli jajan. What's that? BBQ. Toilet dia bersih, cantik. Besar. Maybe vlog sebelum ni korang tengok tu dia ada goyang-goyang sikit kan, sebab aku tak on dia punya stabilizer. Ini dia punya white quality. Sekarang ni aku akan off dulu. Dan ini pula white juga, cumanya dia ada stabilizer. Aku dah on. Dia agak sempit sikit lah sebab maybe dia akan crop sikit kan, tapi ini dah quality dia. So bila aku berjalan macam ni, kurang sikit dia punya shaky tu. Macam mana guys pendapat korang vlog menggunakan Oppo? Ngam ke tak ngam? Bagi aku paling penting audio lah kan. Korang bayangkan dalam ni dia tak adalah terang sangat tau. Dia macam low light juga. Quality dia aku dah tengok tadi okey. Kita akan try. Mana Mia? I don't know. Samir? Don't eat here. Outside. 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 Cannot eat here. Dia punya age limit 6 sampai 50 tahun. Hi Mia, what are you doing there? Come here. Your phone. Your phone. Your phone. Come here. You just pull your own phone. So sekarang ni aku nak try slow-mo guys. Dan slow-mo maksimum dia boleh pergi sampai 120 fps untuk 1080p. So ini dia punya quality slow-mo. Oi, baik juga kan? Nice ah. Audio yang korang tengok sekarang ni adalah daripada kamera belakang Oppo tau. So memang nampak cantik lah kan sebab aku pakai kamera belakang. Dia agak susah sebenarnya kalau kamera belakang ni. Cantik yes, cumanya dari segi angle ataupun dari segi position. Jadi Oppo guys, dia ada produk baru iaitu Oppo Bubble. Aku tak pernah jumpa lagi dekat market. Ini adalah first time. Dan aku rasa satu inovasi yang sangat bagus. Kalau aku nak buat vlog macam ni, nak make sure aku dalam frame, boleh tengok dekat sini je guys. Nak stop record pun boleh, nak zoom pun boleh. Seriously memang function lah. Dia boleh control untuk ambil gambar. By the way, hari ni aku gembira sebenarnya sebab
Pagi-pagi tadi aku dah pergi ke airport ambil mak mertua aku. Kita dekat mana, Dek? Airport. Airport. Nak ambil siapa? Papa. Baba. I already know Papa lied to me. Aku cuba rahsiakan daripada anak-anak aku. Tapi lalas kantor juga dengan Mia. So Mia ikut pergi airport. Jom. Flight ni sepatutnya sampai pukul 10 pagi tadi. Tapi awal sejam dah sampai dah. Tak tahulah diorang dah keluar ke belum. Hopefully audio okay lah guys. Sebab aku tak pakai wireless mic, just pakai built-in microphone je. Tashkent dah landed pukul 9.28, sejam lepas dah. Selalu ni diorang dah keluar dah ni. Mana mak mertua aku? Hopefully diorang tak keluar lagi. Diorang still tunggu sini lah. Sebab mak mertua aku tahu kalau dia datang awal, aku tak ada, dia mesti akan tunggu dekat area depan-depan ni lah. Sebab nanti susah untuk communicate. Dia nak cari aku nak cari dia kan. Tak ada lagi ni maksudnya dia tak keluar lagi lah kot. No, I know you prank me. You always laugh, joker. Where's Baba? I don't know where is Baba. Why is Wait. I think she's still inside. I hope so. Dia baru sampai daripada Uzbek. Dan kali ni dia bukan datang seorang, tapi dia datang bawa adik dia dan juga bawa adik ipar dia. So kiranya pakcik dengan makcik aku ada lah sekali kat sini kan. Hi. Hi. How are you, Mom? Good, thank you. Mia. Hi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Good all? Dan memandangkan diorang first time sampai Malaysia, jadi memang diorang terpesona dan terpegun. Kena pula aku lalu dekat Max Highway. Korang tahu lah kan, Max Highway kalau daripada KLIA tu masuk KL memang cantik lah. Nampak KL 118, Menara KL, KLCC, TRX. Diorang punya macam terpegun. Wow, cantik gila. Ambil gambar apa semua kan. Nice. Dan yang best ni lagi, pakcik aku bawa tembikai susu daripada Uzbek. Buah tembikai susu daripada Uzbekistan. Dekat Malaysia of course lah, korang takkan jumpa punya. Lepas tu pakcik aku bawa tomato. Dia punya tomato jangan cakap merah gila. Korang boleh makan macam apple. Gila lah, sedap gila. Dia tak masam, dia tak manis. Dia sedang-sedang. Okay, what food you want? What food I want? I want fried egg and cake. Sekarang ni Mia tengah masakkan untuk aku. Memandangkan aku berada di restoran dia. Mia masak apa? Cooking. Okay. This comes with the egg. Wow, thank you adik. You want Okay. bread? So yummy. Okay, ice cream. Oh, do you want ice cream? Topping? Oh, what's Popsicle that? Topping. Do you want popsicle topping or ice cream sandwich topping? Ice cream sandwich topping. I'm finished. Thank you. Okay, that's nice. And then, wait, Not yet. Okay. What's that? Wow. I can eat now? No. Why are you touching it? You need to cross, Malik. Wait, I will try now. Oh, yeah. Okay, like. Okay, go. Okay, you have to. Yes, you did it. Let's go. Ya Allah ya Karim. Mandi. I didn't want to get that. Yeah. What are you trying to do? Wow. That's cool. Bismillah. Tempat ni cantik tau guys. Cumanya satu masalah dekat sini adalah internet. Bila korang masuk dalam building ni, internet memang tak ada tau. Satu bar kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Tapi kebanyakannya premis dekat sini, diorang ada sediakan wifi. So kalau korang nak pakai internet, korang kena minta lah. Selalunya ada. Okay Samir, cross. No, you cannot step.
You only can step on the purple one. Okay. Apa tadi buat tu? Pak, sini. Sorry, guys. 3 go. 1 2 3. Samer. Lepas. Apa Samir? Go find. Samir hilang telefon dia. I'm coming guys. Nak pergi cari Mia. Mana tak tahu Mia balik. Tak jumpa. Mana balik Mia Nyuruh kat bawah I find you. Yeah, be the seeker again. Malik! Papa need to find Samir phone. He lost his phone. Oh, Malik! Samir. Here. See? Apa lah? Hello. Hi. How are you? Where are you? It's Ramos. Wah. Shopping. Shopping. Okay. Mission kedua mencari Malik dan juga Mia. Ya Allah, faham kau ni? Diorang ni kan saya sangat selalu nyurut tempat sama. I see you. Ada you. Malik, tired? Tired or not tired? Huh? Ui, style gila kat atas ni. Dia macam ada bubble macam tu. Bubble asap. Nanti dia dah penuh, dia akan turun. Nice gila kat tepi-tepi ni ada game. Oh, almost. Dan dua orang tu sibuk main bubble. So guys, ini kualiti Oppo Reno 16 waktu malam, low light, Phone is whiter than my 4K 60 fps. Cuba korang komen sikit. Drop komen sikit. Why is the phone so white? Kita berada di Publica right now. Makan dulu. What are you doing? Apa? Balik ke penatan. They extended everything over there. There's like bars. Where are you going? Walking around. Walking around. Puas itu saja vlog untuk hari ini. Apapun kita jumpa di next vlog guys. Let me stay. Would your arms surround me?